Okay, Assalamualaikum. Okay, aku ada beli webcam. First time aku beli webcam. Lama ni built-in kan dalam laptop. Ni nama dia iMac Pico. Pico, mana nama dia? Ni. Sini dah tulis. Mana dah? iMac Pico kat sini. iMac Pico Plus. Spek dia semua kat dalam tu Ni dia punya muka dia macam ni. Ni 4K lah, sampai 4K. Dia 720 1080 2K 4K. Sensor dia. Sensor ni aku google, dia Sony punya, tapi kat sini dia tak ada tulis. Tak apa. Ni aku pakai kamera ni, kamera Pico lah ni, Pico Plus. Aku ada dua mic sekarang. Mic built-in Pico dengan external normal punya ni. Kecil je macam ni. Letak kat sini. So ada dua lah. So aku nak try yang ni dulu. Sekarang ni pakai yang ni. Hello. Cuba yang mic Pico. Pico ni aku rasa dia tak berapa ni sangat. Dia fokus kamera dia je. Kejap Okay, tengok. Dalam dua kaki dia jauh dengan dekat ni rasa sama lah. Tengok. Hello. Tu sama je. Bagi aku mic Pico ni tak sedap lah. Sekejap kat sini je. Ni dalam RM10 je. Okay, kita test autofocus. Tengok dalam review memang laju autofocus dia. Kita tengok ni. Adik, jangan kacau. Laju lah. Jangan bising. Laju. Kita test dia punya cahaya backlight. Dia kacau lah. Okay lah. Tak adalah hitam sangat sini. Cakap. Adik tutup lampu, Adik. Tutup lampu jap. Tutup lampu jap. Adik tunggu situ. Sekejap kita test lampu. Lampu ada dua kat atas ni. Boleh tak? Okay, adik tunggu situ Tekan. Gelap tu. Tapi ada lampu. Adalah ada noise. Dia ada auto kan. Okay, adik buka balik. Ni kalau ada cahaya ni, nampak studio lah. Buka lampu balik. Cepat auto dia. Taklah, I nak test je. Berbaloi lah. Ni 100 lebih memang berbaloi. 4K, 2K, 1080p dengan 720. Berbaloi. Belilah. Kalau ni TT kat bawah. Kalau YouTube bawah juga ada link. Support.